Iaitu menyengutukan Allah. Apa makna menyengutukan Allah? Menyengutukan Allah ni maknanya kita kata Tuhan ni lebih daripada satu. Lebih pada kita kata suku ke setengah ke, tiga suku ke, tak boleh berlaku hanya esok. Kalau tu bayar mari ada Tuhan lain ni, tapi tak sama standard dengan Tuhan kita. Maknanya tiada tu lebih tu. Tak boleh lah. Syirik dia tu. Mahal lah tu. Kena mengucap semula dia jadi kafir ke? Pasal dia lah. Tapi setengah orang dia tak berasa tak jadi kafir, maka kafir ni dia tidaklah supaya jatuh seluar sendok. Terpakai jatuh seluar sendok kat orang ramai, kita berasa lah malu dia. Tetapi hak syirik ni tidaklah gitu. Salah perkataan, salah perbuatan, salah etika. Tiga-tiga tu salah satu saja sudah jadi kafir. Jangan main-main. Perkara yang berkaitan dengan akidah. Jangan gurau. Perkara yang berkaitan dengan akidah. Dalam fiqh ada banyak. Tak boleh gurau. Kes talak. Boleh gurau? Tak boleh. Walaupun dia kes talak. Tak boleh. Misalnya gitu. Jadi benda nak gurau tak boleh. So lagi apa nak kes kita? Orang panggil kita nak buat apa tu? Kita berapa? Kita kata kalau aku ni boleh pergi situ, aku nak gini tak panggil apa? Jadi kita tak boleh benda lah gitu juga. Kalau kita kata maka kita ni kena buat benda kita kata. Bila-bila tak kira. Sama ada dalam penyembahan, sembah nyata lah. Cinta, rasa kasih dalam hati, kau Tuhan lain. Kita kata ada Tuhan, kita kasih. Ketuhanan atau wujud. Kita duk rasa ada Tuhan lain dan kita rasa ada wujud. Ada kita ni pun dia panggil syirik juga. Syirik ada dua jenis. Yang terang dia panggil syirik gali, dan yang tersembunyi dipanggil syirik khafi. Syirik khafi ini tidak berapa nampak. Umpama semua kita yang merakuk di atas batu hitam. Tambah sekali di malai yang gelap gulita. Tambah tu. Ramai orang kecek lagi tu. Itu kiyah dia. Kalau kita ambil kain dalam menari kita pakai waktu duit lah. Kita tak kasih lah. Maju kita terima kain, kita terima. Sudah tak nampak. Tak? Betul? Ya, memang. Kita masuk cuci. Di mana? Betul lah. Jadi, kalau kita nak jawab, orang kata kita, payah syirik khafi ni, semua hitam, di atas batu hitam, di malai gelap gulita. Lagu mana nak nampak? Kita kata gini, ambil lapu suluh kok. Kena ambil lapu lah suluh. Kalau suluh, kita boleh cek lah semua sebab dia sinar. Pungur itu sinar. Boleh cek lah. Begitu juga kita ni. Nak cek lah ke mana syirik dia. Kena suluh dengan email. Email ni penyuluh kita. Aku buat lagi ni syirik ke tak? Mengikut aku mengaji syirik. Syirik. Tak boleh. Lagu tu. Kena ngucap semula. Ngucap semula kalau kita jadi kafir. Lagu tu.
Yang kata dia Tuhan dalam surah Yusuf, ayat 106, Tuhan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman dengan Allah tanpa menyekutukan yang lainnya. Semua orang abid yang berkata, jadi dia kata kebanyakan orang ni tidak beriman dengan Allah, tetapi dia kata tanpa menyemutukannya. Dia tak kata Tuhan 2, 3, tapi dia tak beriman dengan Tuhan. Apa maksud? Maknanya hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang dia buat, tapi dia percaya ke Tuhan tak ada Tuhan tu. Kalau kata. Ataupun hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang pun dia buat, ataupun hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang dia buat, ada juga. Hak moleknya dua-dua, Tuhan suruh pun dia buat, Tuhan larang pun dia tak buat. Lagu tu hak molek dia. Jadi orang abid dia kata lagu mana? Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya berarti ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Jadi sebab apa orang abid, orang yang kuat ibadat, supaya nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dia orang kuat ibadat belaka. Sebab tu demo tu kalau panggil abid pun dia, tapi kalau panggil abid nampak kelas rendah kalau rasul, sebab dia lebih tinggi lagi. Tapi dia tu jenis orang abid lah. Mana buat ibadat? Apa makna buat ibadat? Dia buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kita ni kadang-kadang buat apa Tuhan suruh, buat apa Tuhan larang. Buat mana Tuhan larang? Makruh lah kita banyak buat ya. Pasal tak boleh dosa. Buat hal makruh tak boleh dosa, tak berdosa. Tapi Tuhan larang. Kalau haram tu berdoa dah lah. Haram Tuhan larang, dia kalau kita buat berdosa, lagu tu. Berkenaan dengan syirik ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minas syirk, yang berarti ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syirik. Jadi Nabi ajar kita tu, Nabi pun pernah kata supaya kita ni kata juga supaya Tuhan memperlindungkan kita tak jadi. Jangan Tuhan kehendaki kita ni jadi syirik. Lagu tu. Semua tindakan yang baik dan yang jahat adalah syirik, kecuali anda mempanahkan diri anda dalam Allah. Pula dia ingat. Kalau kita ngaji tasawuf ni, dia ingat kita buat hak Tuhan suruh, tinggal ada hak Tuhan larang. Tapi mu duk berasa mu buat amal. Mu buat tu. Jadi hak tu pun kena tinggal juga. Sebab apa? Sebab hak kita boleh buat tu semata-mata kehendak Tuhan. Jadi kita kena khabar. Jadi kalau khabar lagi tu, itulah dia panggil mempanahkan diri. Mana kita buat pun kita tak berasa pun kita buat. Semata-mata kita buat tu dikehendaki oleh Allah. Kalau boleh duduk situ, tu nama dianya panah. Kita mempanahkan diri kita. Dia kata mempanahkan diri anda dalam Allah. Maksudnya bukan kita duduk dalam Tuhan. Maksudnya kita tak nampak kita buat tu semata-mata Tuhan kehendaki.
Jadi apabila begitu, segala kata-kata kita, perbuatan kita, hati kita tu semua kita nampak dikehendaki oleh Allah dah. Tak ada sikit pun hak kita no. Dia nampak situ. Kita ni kita nampak kita buat. Aku lah buat bertebing dah. Bertebing pergi belasah. Dia tak ada pohongan lah kita pergi belasah misalnya. Tidak serupa demo ni dia pergi kalau tak pergi ke dia berasa semua kerja Tuhan. Tetapi kalau dia tak pergi dia berasa amat-amat rugi. Di mana kita kata Abdurrahman bin Auf dia sanggup sedekah 100 ekor unta dia baru sapa, baru beli, baru bayar tu dah sapa unta sapa 100 tu itu orang dia bila nak selesai ni pergi nak semaya tu Nabi dah takbiratul ihram pasal ni bagi kita mari sanilah takbiratul ihram pakai pehah dah dia lagi tu pun dia sanggup sedekah habis unta dia sebab dia kata aku lambat nak ke unta lah yang kita ni pasal banyak merah apa merah dah anak-anak sapa kat tak kira kita tengok dia sapa bau lari dan dia sapa ke salah-salah saya hambar belasah dia kena buat juga tapi bagi orang ambil dia tak kira dah kan sebab dia nampak Tuhan dia lain tak apa kita tak boleh buat begitu takut anak kita seru kita salah-salah maaf abah nak pergi belasah dia tak apa kalau kita tengok dia tu hongah apa belasah lalu dia nak sapa nak turun kereta dah mana abah aku salah berapa aku ni pulak dia nampak begitu misal lah tu dapat tinggal temung sikit salah tak apa dah royak tak apa dah dia kata Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syirik. Semua tindakan yang baik dan yang jahat adalah syirik kecuali anda mempanakan diri anda. Jadi, kalau kita tak panakan diri kita, biar nyata Allah, bagi tasawuf dia syirik juga. Lagi ada kita syirik. Menakdukkan kita tu barulah tidak syirik. Bukan kita tak ada, menakdukkan. Sebab kita tengok pada diri kita tak ada satu pun hak kita. Tak. Jenis sebuah gitu mana kita nampak Tuhan saja. Hak buat kita pun Tuhan, hak jaga kita pun Tuhan, urus kita pun Tuhan, nyawa sedap pun Tuhan, semua Tuhan. Dia nampak situ. Kita tak nampak aku. Akulah kerja, akulah makan, akulah bini beranak. Akulah aku tak okay Tuhan makan nasi aku makan nasi kita kerahlah gitulah tak okay Tuhan bini beranak akulah bini beranak tu tak okay nak kata Tuhan dia silap faham lah kita kata ya kita boleh bini beranak boleh makan nasi tu Tuhan kehendaki kehendak Allah dah tu tetapi nyata ni kita buat kehendakinya Allah. Lagi tu dia boleh faham tu. Boleh dah mudah tu dah kita lama dah. Riwayat macam ada ulas macam boleh dah tu. Jadi kita marilah makan nasi ni kata bini ke. Kita nak bangun tu ingat saya kehendaki bangun boleh pergi. Boleh pergi lakah. Duduk boleh duduk dia juga. Baca bismillah dia juga nak suat dia juga jadi semua hak nyata di kita tu hanya semata-mata dikehendaki oleh Allah kalau lagi tu Mu'tazilah ni nak kata dari syariat Tuhan belakang ni Mu'tazilah Tuhan belakang dah lewat bukan dah lewat hijau dah lewat etika
Dalam pegangan mata hati kita ni kita nampak semuanya Tuhan. Tetapi dalam amalan jangan katalah ni Tuhan nak semaya ni. Kawan kecek moga awak baik ni boleh lah dia kata. Tak boleh. Dari segi hak kita buat dah ni Tuhan semaya ni tak boleh lah. Ni Tuhan makan ni tak boleh lah. Syirik lah gitu. Pasal kita mengaku diri kita tu sebagai Tuhan tak boleh. Jangan mengaku diri kita tu sebagai Tuhan. Ya kita boleh akunya kalau sifat Tuhan lah bukan sifat kita. Kalau kehendak Tuhan lah bukan kehendak kita. Sebab kita tak ada kehendak. Kehendak tu sifat Tuhan. Segala sifat Tuhan duduk di Tuhan aja. Tak ada duduk kita. Hanya dia nyata di kita. Lagu tu. Anda tidak lepas dari syirik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya. Kita duk kata sama tapi semua orang kata tapi apa? Duk mengaku ada lagi Tuhan lain. Tu hak pelik sekali. Semua orang Islam pergi pada la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tetapi apa kita gilacah mulut kita kata hak kafir sembah ke Tuhan. Tetapi kita kecek lembut sekilah Tuhan bagi mereka itu. Tuhan dia kita kata. Bolehkah? Tak boleh juga sebab kita Islam. Kita Islam tak boleh aku lah. Sebab dia tu bukan Tuhan. Baca sembelih lah. Kita tengok orang Cina kafir sembelih. Oh dia sembelih ayat. Tak boleh kata sembelih lah, dia kafir. Dia potong ayat. Tak apalah. Jangan sebut sembelih tu. Sebab tak sah sembelih kalau orang tu kafir. Kena tahu tu. Benda-benda gitu. Sebab kita kata oh dia kok rajin sungguh akong. Hari-hari pergi ketik semaya. Tak boleh kata semaya lah. Dia bukan semaya tu. Dia menyembah. Kena kata dia rajin dia menyembah tokong. Tak apa. Jangan kata semaya. Jangan guna kata semaya. Sebab semaya ni kita. Orang Islam je semaya ni. Tapi adat kita duk kata dia buat tu semaya juga. Adat kita. Payah nak tengok adat ni. Tak gitu kan depan kita, depan pokok kita kata tak kata lah. Depan Cina kita kata salah. Dan buat apa tak pergi semaya. Mudah je kita kata. Lidah kita kata mudah. Sedang kita boleh kata semaya. Sebab dia buat bukan semaya. Sembuh je. La ilaha illallah adalah menafikan syirik dan mendirikan tauhid, iaitu Musa ke Allah. Dan di dalam segala kita buat, segala kita kecek dalam hati kecil kita ni, kita sentiasa mentauhidkan Allah. Mentauhid di mananya mengesahkan Allah. Tuhannya Allah saja. Lain pada Tuhan, lain pada Allah bukan Tuhan belaka. Gitu. Seorang mulhid ialah seorang yang membebaskan diri daripada syariat dan tarikat. Orang mulhid ni orang yang mengesahkan Tuhan. Orang kalau dia nampak Tuhan tu esa, maka dia tidak duduk di syariat dan tarikat. Dia tak duduk situ. Dia duduk di hakikat. Bila sebut duduk, maknanya pegangan mata hati. Etikot. Bukan amalan. Bukan amalan. Maknanya, dia tidak duduk di syariat dengan tarikat. Sebab apabila kita duduk di syariat dengan tarikat, kita berasa kita buat amal. Cuma nada kecil orang syariat. Oh, muncullah Tuhan begitu. Tuhan beri kau boleh buat amal. Dia kata.
Jadi dia kecek tu syirik dah, salah. Pasal dia kata Tuhan bui ke dia. Tu kita kena beki tadi. Kalau lepas dah jangan using dah. Ni dah kita belajar ni, kita lepas daripada tu. Orang tarekat pula dia kata, kawan ni boleh semayang Tuhan anugerah kawan. Dia guna anugerah. Baik, bapa kata tak boleh bui. Kena tahu juga. Bapa kita kata tak boleh bui. Tuhan tak boleh bui kita. Muka dia kuasa, okey? Demon sedap kecek kita kata. Tuhan berkuasa atas dia lah belakangnya. Tuhan kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan ni berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, atas makhluk je. Atas makhluk dia boleh buat. Lepas hak tak boleh tu, hak tak boleh tu atas diri dia, sifat dia tu dia nak kita tak boleh. Sifat kudrat dia nak kita tak boleh. Pada ni aku boleh angkat tangan, boleh kocok orang ni. Cuma Tuhan menyatakan saja nak royak dia lah tu. Kuasa tu duduk dia. Tetapi kalau kita guna nyata kita kuasa tu salah guna, dosa. Kalau betul guna, sunat atau wajib. Kalau gitu lah. Lah gitu. Dan berpuas hati dengan iman yang berdasarkan ilmu. Jadi kita pegang bahawa Tuhan terbelakang kerana kita ada iman. Dia sebut iman. Tadi kita sebut apa ni? Gapo etikot kita. Etikot tu iman lah. Iman kita, makna pegangan mata hati keyakinan kitanya kepada Allah dan Rasul. Okey. Pas kita ulang lagi ni, ulang semua ni. Bapa kita, ada orang kata kita, dah mun sepatut mun ni betul apabila kamu ada Tuhan. Selagi mu ada Muhammad, dia kata tak boleh, kena ada Tuhan sudah kerja. Bertemu lagi. Ni mu ada Muhammad, ada Tuhan, ada dua. Dua ni syirik ni kata kita. Kita pun taiti. Berkali ya lah kita kata. Berkali ya. Nak kata ya takut salah. Berkali ya. Kau lagu mana tu? Kita kayak dah cuma nak baru semula ni. Lagu mana tu? Tengok orang dia kata mu amal ikut Tuhan lah. Baka apa ikut Muhammad, Muhammad manusia, okey? Kita nak jawab ke mana? Sudah kerja. Cuba jawab ke pilih. Muka ada ulat semua ni, cuma nak sukemah ya ni. Jadi lagu mana tu? Dah mau betul-betul kata mau beriman, mau Islam tu Tuhan je lah, jangan tu Muhammad tu. Kita kena royak begini. Ada pun Nabi ni atau Rasul ni, dia semata-mata dia tu Tuhan je. Sebab tu sifat dia tu wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik makna benar. Benar ni gapo hak dia royak tu daripada Tuhan 100%. Tak ada kurang, tak ada tambah. Tu makna sidik. Bukan nama Abdul Sidik tu. Kira dia tu benar dah. Sidik ni makna dia royak tu 100% hak Tuhan. Dia buat tu 100% hak Tuhan. Itu Rasul dengan Nabi. Dia tak buat dengan hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak buat kecuali wahyu.
Ni ulangnya ni nak kemah balik. Jadi nak Tuhan. Tuhan nak tunjuk kita tak reti. Bapa tak reti pasal Tuhan dengan kita ni lain. Tak serupa. Diri Tuhan, diri kita tak serupa. Sifat Tuhan dengan sifat kita tak serupa. Kerjaan Tuhan dengan kerjaan kita tak serupa. Dan nama Tuhan dengan nama kita pun tak serupa. Pas lagu mana kalau dia ajar kita faham ke? Pas Nabi tu, Rasul tu. Nabi dengan Rasul ni dia panggil manusia pilihan. Manusia hak Tuhan tarbiyah daripada benih lagi. Kalau benih tak benih kacau comel sekali. Bukan hak kepek, butak hak naik pokok pun. Subuh tak subuh dia lagu tu. Hak comel sekali. Dia naik tu besar apa dia bagi? Pokok dia tu comel, gemuk, molek. Jadi Tuhan tarbiyah dia lagu tu. Desa lagi sifat sidik Nabi ni, Rasul ni. Tuhan royak tu dia boleh ingat siapa bila-bila. Cuba tik rekoder, tapi tik rekoder kadang-kadang pita dia terpunah. Ni dia tak punah. Tak punah, tak bunyi. Geng, tak bunyi. Kalau telefon kita lama-lama dia bunyi geng lah juga. Ni Nabi Rasul dah. Tetap fasih, tetap terang, jelas siapa daripada dia jadi Rasul, siapa dia mati. Tanyalah berapa pun dia boleh royak dengan sahih. Dengan jelas yang amat-amat jelas. Lagu tu. Cuba tanyalah pula. Boleh peluang ni. Ni kita boba-boba dia royak. Tak betul, tak tidak, tak tahu. Jadi kena tanyalah pula. Yang maju tu banyak-banyak. Hati tak ada dia, ni ada lagi bukan wahyu. Dia panggil macam hidayah atau ilham. Dia panggil ilham suci. Kadar dia kekuatan mari tu. Kalau Nabi tadi memang sempurna dah. Yang orang itulah aulia kau ulama salah kau apa. Kadar dia power mari. Dia mari tu tidak serupa dengan Nabi dah lah. Dia mari tu jelas. Kalau ayat Quran dia mari ayat Quran. Dia tak marilah betul loceng. Kita kalau bunyi betul loceng kat bangun nak cari orang jual aiskrim. Dah keling orang jual aiskrim. Duduk kita ke? Duduk di Nabi dia tahu kering bunyi loceng pun. Ni surah Al-Baqarah. Seperti surah Al-Baqarah tak bunyi kering tadi. Dia pun boleh kata ke sahabat. Panggil sahabat dia pun baca berum. Seperti surah Al-Baqarah. Aneh Tuhan wahyu kat tu. Tanya begitu umur 2-3-4 juz. Tak usah pelik 2-3-4 juz. Dia Isra' Mi'raj tu berapa jam je. Kalau tengok kisah dia tu 10 baca kita tak ambil lagi. Kita rasa lama ni. Lagu mana Nabi ni sebentar kerja Tuhan. Kenapa pergi situ? Kerja Tuhan tidak tertakluk kepada masa dan tempat. Kerja kita je makhluk ni mesti takluk kepada masa dan tempat. Tak ada lagi. Kalau Tuhan tu tak royak masa dan tempat, kita tak faham. Sebab tu Tuhan kata Allahu ala arsy istawa. Tuhan ni duduk atas arah. Kalau tak kata tak royak dia duduk atas arah, orang tak faham. Maka kalau dia royak gitu, puak-puak cabuk ni, puak-puak tak reti ni, dia kata Tuhan atas langit. Pula. Pak kalau kita tanya dia arah ni berapa lima ke arah ni, tak tahu. Tak boleh lah kita ngaji ni kena tahu sosok. Biarlah kita tanya pula arah ni berapa ke? Kita ada ayat.
Cuba bayar. Arah ni gapo sebenarnya? Bagi arsip. Ni dah gapo dia, benda gapo. Oh, tak bego bagi gapo dia tu. Bukan tak tahu, tak ingat. Oh ya dah. Tak tahu. Ya tak tahu orang lain dia tak ingat. Arah ni mana kulit alih. Kulit alih, tetapi dalam kitab dia kata arah ni ialah bahagian alih yang paling luas. Yang paling luas kalau kita bola tu, kulit bola yang paling luasnya. Kalau bola ada ni. Jadi arah ni kulit alih ni. Maka bumi langit gapo kubur surga neraka semua duk dalam bola tu. Ibarat duk semua dah faham. Pas luar pada alih ni ada berapa? Tak ada dah lah. Luar pada alih ni tak ada dah. Adanya Tuhan semata-mata. Allah. Pas sini ada. Apa-apa tak dapat ni tuduh. Kejap. Ni tutup. Ni sekitar atas kita di situ ada. Sebab tu Tuhan kata mung dengan orang semua. Mung aku tu, dengan orang sebelah mung tu dekat aku lagi. Mana dia ada ni? Tapi apa kita tak dapat dia tuduh. Tuduh di gapo di keakuan. Kita mengaku aku. Tuduh situ. Makhluklah tepat. Tuduh Tuhan. Cuma soal kita tak kerti juga ni. Ulangnya je tu. Nak suruh demo soal. Cuba soal ke mak. Dah. Perhekuan untuk Kelantan ni. Lepas tu buat persoalan yang nakal tu nakal lah persoalan supaya kita boleh faham lagi. Gapo adik kakak nampak selama kening lah, nampak tu soal lah. Bukan kita kerti dah, cuma kalau betul lah kita belajar, kita koyak. Kalau tak betul lah, kalau kita koyak tak kerti, tak tahu. Nah, ya. Gapo nak tanya? Tak ada. Tak, kau kata tak boleh nak tanya selalu. Oh, tak boleh nak tanya, kau malah tanya. Jadi pada makhluk Tuhan boleh pada makhluk Tuhan boleh sepada makhluk dengan Tuhan ni tak ada sepada. Adakah sepada kalau tu perkataan lagi ni? Jauh dari ni perkataannya jauhnya kita dengan Tuhan ni tidak bersinggung. Tak ada lapar, tak ada singgung. Dia dekatnya kita dengan Tuhan ni tidak bersetuh. Itulah. Cuba ya. Jauhnya kita dengan Tuhan ni tak bersinggung. Dekatnya kita dengan Tuhan ni tak bersetuh. Cuba fikir lagu mana tu? Boleh berpatut. Tidaklah kita boleh kata gitu. Pahaman kita lagu mana Tuhan? Jadi pahaman kita yang kena pegang di ayat innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah ni meliputi ia atas sesuatu. Pegang itulah. Jadi dia Tuhan ni nyata di makhluk. Bukan duduk nyata saja. Percaya tari, ada tari duduk kita. Ada. Kalau tak ada tari, ujung ada tari ni. Nampak juga. Kalau sehari dia ada, tari tu. Maka kita pun tengok aja rumah kubah jauh-jauh pun nampak.
Mata kawin terai tak apa mata demo. Kita tak ingat dah kata cahaya. Kita dah kata ke mata. Sedangkan Tuhan kata dah, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tuhan ni lah dia menunjuk kepada kita daripada gelap kepada cerah. Bila cerah tu nampak lah. Tapi kita tidak gitu yang kata Tuhan. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tapi orang kafir ni, Tuhan kata kafir selalu tu. Kalau kita ada orang kata kafir tu. Tetapi orang kafir ni dia nak bawa kita daripada kebenaran, daripada keimanan, daripada jelas dah betul Islam ni, dia ambil cara kafir lagi, hak gelap, bawa kita kepada kegelapan. Kita boleh terima. Tu hak pelik sekali. Dan kehidupan kita hari ni boleh dikatakan 90%, 50% perkara kafir. Saya ada orang berani mengatakan tak ada dalam Islam, dia kata. Lagi ni tak ada dalam Islam, dia bidah. Tak dia. Tak ada dalam Islam, bidah. Cepat dia kata bidah. Bidah ni mana kita mengada-ngada hak Nabi kata tak ada. Nabi kata tak ada. Kau sebuti dia tengah hadis, juta-juta hadis. Dia royak kita macam-macam benda. Tak ada kau. Ada, tak ada. Kalau ada, tak ada, Tuhan tak akan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku telah sempurna. Sempurna ni mana tidak cacat. Tak ada kurang. Kalau sepatut Tuhan nak royak kita 10 ada. Dari semua gerak-geri kita atas muka bumi ni, masuk alam kubur, masuk alam mahsyar, masuk alam mizan, masuk alam titian sirat, masuk surga neraka, dia kekal dalam surga neraka tu, semua tu diberitahu dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Tetapi kita memperolok-olokkan. Kita tak nampak, sebab itulah tidak gerai nak buat ibadat ni. Tak nampak. Kita tak nampak ni lah kita betul ni. Kita lah ni kerja nak usaha boleh pengarah ke, timbalan pengarah ke, guru besar ke, guru kecil ke, dari kita tak nampak situ. Kelas kita ni. Bapa tak nampak kehebatan Tuhan dan apa balasan Tuhan kepada kita. Kita tak nampak situ. Sebab itulah orang yang mulhid, dia kata tadi, ataupun orang yang hanya nampak Tuhan ni, sentiasa dia berair mata, teriak semua. Bapa dia teriak, adakah dia tak reda dengan Tuhan? Dia teriak terpaksa dia nampak dah Tuhan suara kecek dia. Nampak lebih kurang, gambar tapi tak boleh duduk situ. Teriaklah dia. Kalau kita reti dah masih, tetapi orang suruh bubuh garai tu tak reti. Tu bubuh garai dalam sayur dia. Kita bakal ambil guru, ambil tu. Orang bubuh sudu kita bubuh segenggam. Masih lah. Tak boleh makan lah sayur kita. Ibarat tu. Boleh. Jadi orang mulhidnya orang lagu mana? Orang yang mencapai hal dan wujud hakiki.
Orang yang mencapai hal ni adalah sifat. Kalau kita kata periha ni sifat. Kita kecek ke periha sebenarnya mencapai hal. Kita periha. Rakyat periha sikit. Periha ni cerita, kita makna cerita tu dah rakyat sifat lah. Dan wujud hakiki makna diri tu. Diri kita, diri wujud kita. Wujud Tuhan lagu mana? Wujud Tuhan ni dia wajibal wujud. Wajib ada. Mustahil adami, mustahil tak ada. Lepas kita ni yang kata dia orang usuluddin. Orang syariat tak kata, sebab dia tak kerti. Orang usuluddin ni kata lagu mana? Ada kita ni mungkin saja. Bagai mungkin. Apa makna bagai mungkin? Ada orang dia nampak kita ni ada. Bapa nampak kita ada berasaskan sifat kita. Ya, bukan sifat Tuhan. Sifat kita bukan sifat Tuhan. Sifat kita sifat kita. Sifat Tuhan. Tetapi orang hakikat dia tak nampak sifat kita. Ya, dia nampak kita ni makhluk. Makhluk hak Tuhan jadi. Maka setiap hak Tuhan jadi tu hak Tuhan. Dia nampak begitu. Lagu mana tu? Salah pun dia. Salah apa pendapat dia? Betul, hak tu hak betul. Hak tu hak betul je. Hak betul dia nampak Tuhan. Tapi kita ni tak boleh kata dah nampak kita nampak Tuhan sepenuhnya sebab kita nampak kita. Jadi sebutir kita hikam Melayu tu nak buat kita nak buat keakuan kita. Siapa-siapa ngaji kita hikam nak buat aku sebutir. Payah begitu mau banding kita. Nak buat aku je. Kan kecek lah kena buat aku. Habislah. Tapi tak boleh kata begitu, dia tak erti. Kena kecek sebagaimana dalam hikam Melayu ataupun Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin lagilah kita berat ya. Nak buat aku sebutir kena lalu 7 butir bukit. Dia panggil ukbah. 7 butir bukit. Nak naik bukit ada masalah. Turun bukit pun ada masalah. Duk puncak bukit pun ada masalah. Dari setiap bukit tak ada 3 masalah. Masalah naik, masalah duduk atas, masalah nak turun. Lepas 7 kali 3, 21 masalah. Barulah siapa kepada nak buat diri. Tu dia ajak kita. Setara itulah. Kita cari test dia ni. Cuba tanya sikit kak. Sebelum berhenti ni. Tadi apa tu beza ke dengan makam? Di mana kita nak rayak sifat berlaku benda tu. Cuma rayak kat demo lagu mana yang boleh sampai sini ni. Mana aku cerita amor ni nak sampai sini kak. Panjang cerita, pandai-pandai kena lah. Jadi gapo dia cerita tu ialah lagu mana sifat dia nak suruh siapa dah. Tempat lon ni. Siapa tempat kita. Dia royak tu semua. Sifat dia, perlakuan dia, yang boleh siapa saja. Tidak kata apabila sebut ni maknanya melibatkan diri dia melibatkan sifat saja. Hak wujud hakiki itu jangan melibatkan diri. Dia kata sentiasa dalam pandangannya dan tidak melupakan syariat kecuali ia dikuasai oleh hal. Jadi kalau dia tidak berasa sifat tu sifat dia punahlah.
dia tidak lupa lah kepada syariat. Di mana dia duduk di syariat. Ingat syariat, tarekat, hakikat dan makrifah ni amalan. Amalan, perbuatan. Lebih ayat ni sampai sekarang ni boleh kata maksud. Pasal ayat ni tidak melupakan syariat kecuali apabila dikuasai oleh orang. Macam mana gitu. Betul lah dia kata tu. Seorang yang mencapai hal dan wujud hakiki sentiasa dalam pandangannya tidak melupakan syariat kecuali ia dikuasai oleh hal. Mana dia tu dia pegang syariat juga, tetapi kalau dia royak hal sifat-sifat dia jelas bagi dia. Jadi kok di segi tasawufnya, gapo-gapo kita tengok berlaku pada diri kita ni, biarlah kita nampak sifat Tuhan, apa nama ni, perbuatan Tuhan dan nama-nama Tuhan. Buat kalau ada sifat kita gapo tu dalam akidah, tetapi dalam amalan kena nyata berlaku. Macam dalam semaya lah, dalam semaya kita tu semua bacaan kita tu syariat. Semua perbuatan kita dalam semaya tu tarekat. Dia semua dalam hati kita tu dia panggil hakikat. Gabung tiga-tiga tu dia panggil makrifah. Ada tu benda tu. Yang kau dia ada apa? Oh iya tu, iya tu. Baru gari. Baru gari, alhamdulillah. Nama dia kita tengok. Kau ligit, PLD. Tapi bila saya ni, kau tidak. Ada belakang? Ada dah. Tuhan buat kita comel dah kita tak nampak comel. Sekali lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan mendapatkan ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang manfaat amalan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan kami semua yang ingat misalnya Malaysia, yang menyebut nama misalnya Malaysia, yang renunnya manusia di mana ya Allah, yang ma'rifah manusia di mana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.